Jadi pelajar tingkatan 2, mana tingkatan 2 yang tingkatan 1 tak lepas lah. Jadi dari segi proses pergerakan, nama ada dengan cikgu. Sekiranya anda rasa tukar kelas lah, tertukar, tak apa, boleh ajak balik Pak ni, masuk dulu. Jadi senang nama kita ada dah bersama dengan guru kelas masing-masing. Okey, tingkatan 2 ialah guru tingkatan 2 KS1 Nur Saidatul Akmal. Ada dah? Okey, Ustazah Jadi kita dalam proses penyerahan yang pertama ialah cikgu Ustazah Saidatul untuk 2 KS1 boleh ikut Ustazah anda. Jadi kelas dia ialah kelas dia 2 KS1 di blok ni blok asal kan, blok atas bilik mesyuarat ni, iaitu atas bilik wawasan ujung sekali lah 2 KS1 ni. Okey, boleh bergerak tingkatan 2 KS1. 2 KS1 ni majoriti dia ialah 1 KS1 terlepas. Boleh ke? Cuba angkat tangan 1 KS1 terlepas. Tahun ni 2 KS1 kan? Okey, betul? Okey, boleh bergerak sekarang. Ustazah anda sudah ada. Kita tak nak bergerak sekaligus, kita bergerak ikut step by step. Kita ada masa, kita ambil masa 1 jam. Tak apa, kalau hak lewat biar dulu. Kita masuk dulu ikut Ustazah. 2 KS1 majoritinya ialah 1 KS1 terlepas. Okay, boleh bergerak ikut Ustazah dulu. Okey, dan yang berikutnya ialah Cikgu Afif Kamarjan. Ada tak Cikgu Afif? Cikgu Afif? Ada Cikgu Afif? Tak ada. Nurul Atikah Muhammad Zul. Cikgu Nurul ada? Cikgu Nurul Atikah? Okey, Cikgu Naini Mak Yudin. Tak ada. Cikgu Naini Mak Yudin tak ada. Puantan Lisia. Puantan. Ada Puantan. Okey, Puantan ni ialah bagi tingkatan 2 K5. 2 K5 okey. Boleh bangun sekarang 2 K5. 2 K5 boleh bangun sekarang. Ikut Cikgu Tan sekarang juga. 2 KL5. 2 KL5. Boleh bangun pelajar lelaki, ikut Cikgu Tan sekarang. 2 KL5. Cikgu Tan ada dah anak buah tu. Cikgu Tan boleh bawa segera. Ada dah. Dan lepas ni pekerja akan agihkan untuk peralatan kebersihan lepas ni. Penyapu semua sekali akan agihkan, pekerja akan agih selepas ni. Okey, Cikgu Tan dah beres. Dan yang berikutnya ialah Cikgu Hasfaliza. Cikgu Hasfaliza ada? Cikgu Hasfaliza ada, iaitu 2 KL6. Sila bangun 2 KL6. 2 KL6 bangun. Boleh bangun ikut Cikgu Hasfaliza sekarang. 2 KL6. Cepat. Okey. Okey, yang 2 K7 ialah Cikgu Faridah ada masalah, tak boleh hadir. Ya, Cikgu Puan Aliza. Ada Puan Aliza? Kaunselor Zah, bantu bantu Cikgu Fadilah Yusof. 2 K7 sudah bangun, ikut Cikgu Kaunselor, ikut Kaunselor Aliza sekarang. 2 K7. Okey, dia silakan. Kita silakan 2 K7. Ikut Kaunselor Cikgu Nuriza. Okey.
Dan yang berikutnya saya balik kepada tingkatan 3. Tingkatan 3 Cikgu Asmadi Abdullah. Cikgu Asmadi Abdullah untuk 3 KS1. 3 KS1 ada? Bangun kan? Boleh sila angkat tangan 3 KS1. Angkat tangan 3 KS1. Boleh ikut cikgu anda, Cikgu Asmadi. Hak pakai baju petal. Dia persilakan. Bangun sekarang, cepat. Okey, 3 KS1. Terus ikut Cikgu Asmadi. Terus masuk kelas. Okey. Dan yang berikutnya ialah Cikgu Puan Zalina tu tak ada. Diganti dengan Dapur ganti? Oh, Cikgu Dah. Okey, Puan Zalina diganti Cikgu Kaunselor Dah. Kaunselor Cikgu Suhaida. Dipersilakan 3K2. Sila bangun 3K2 ikut Cikgu Suhaida. Kaunselor 3K2 sekarang. Sekarang cepat sikit. Sekarang. Okey, boleh ikut Cikgu Suhaida sekarang. Okey, dan seterusnya ialah 3K3 Cikgu Wan Abdul Aziz Wan Saleh. Okey, sila bangun 3K3 ikut Cikgu Wan Aziz. Dipersilakan sekarang. 3KL3 sekarang. 3KL3 anda boleh ikut Cikgu Wan Aziz untuk masuk ke kelas sekarang. Dan seterusnya ialah Puan Rusrawati. Cikgu Puan Rusrawati 3K4. Cikgu Lada. Cikgu La. Mana Cikgu La kena? Cikgu Lada. Okey, beres. Cikgu Lada 3K4 ikut Cikgu Rusrawati sekarang. 3K4. Boleh bangun sekarang. 3KL4 ikut Cikgu Rusrawati sekarang. Okey. Boleh? Okey. Kejap saya tiga saya tangguh dulu sebab ada tiga kelas saya tangguh dulu ni. Okey, tingkatan 4. Tingkatan 4 iaitu Pak K1 Cikgu Syafiza Said. Cikgu Syafiza. Cikgu Syafiza ada? Cikgu Syafiza Pak K1. Cikgu Noria Hasan. Ada? Ada ya? Cikgu Fakri. Oh, banyak orang sebut saat ada lah dia. Okey, Cikgu Fakri ialah 4KL3. Sila bangun 4KL3 ikut Cikgu Fakri sekarang. Cikgu Fakri ada pakai 4KL3. Sila bangun sekarang. Boleh ikut Cikgu Fakri sekarang juga. 4KL3 boleh ikut Cikgu Fakri sekarang. Okey. Lepas tu Cikgu Zuliana. Zuliana Mazin 4KL4. Sila bangun 4KL4 ikut Cikgu Zuliana sekarang. Cikgu Zuliana ada? 4KL4 ikut Cikgu Zuliana sekarang juga. Okey. Okey, baik. Okey, seterusnya ialah Pak K2 Cikgu Noria. Ustazah Cikgu Noria dah ada sini kan? Pak K2 sila bangun sekarang. Pak
Angkat tangan pakai dua. Boleh ikut Cikgu Noriah Hasan sekarang. Ustazah Noriah binti Hasan. Boleh ikut sekarang Ustazah Ustazah Noriah. Okey. Lepas tu cikgu siapa kali cikgu mana? Okey. Cikgu Safiza ada kau? Tak ada lagi? Safiza. Dan yang berikutnya ialah Cikgu Noliza Suza. Pakai N. Ada pakai N. Cikgu Noliza Suza ada? Okey, sila bangun pakai N sekarang. Pakai N, sila ikut Cikgu Noliza Suza sekarang. Pelajar perempuan ada ke tak? Tak nampak pelajar perempuan? Pelajar perempuan pakai N. Ikut Cikgu Noliza Suza. Okey, dan yang berikutnya ialah Cikgu Azila, Ustazah Azila, pakai 7. Sila ikut Ustazah Azila binti Ahmad, pakai 7. Sila ikut sekarang. Pakai 7. Adakah pakai 7? Sila angkat tangan pakai 7. Ada? Tak ada. Okey. Pakai 1. Cikgu Safiza ada Pakai 1 boleh bergerak sekarang. Ikut Cikgu Safiza sekarang. Pakai 1. Cikgu Safiza ikut ke kelas sekarang. Okey. Dan seterusnya ialah Cikgu Abdul Salam. Pakai 8. Pakai 8 Cikgu Abdul Salam. Ada dah anak bola? Tak ada anak bola? Pakai apa? Okey, ni pakai apa? Ada dah anak bola? Okey, untuk pakai lapel, sila dengar sini. Pakai lapel saya sebut sikit apa saja elektif kan. Sedikit lah, jadi saya malu. Okey, saya sebut untuk dengan Cikgu Abdul Salam. Daniel Alif, Daniel Mustaqim, Muhammad Yusha, Muhammad Ahnaf, Muhammad Daniel Hakim, Muhammad Danish Al-Haziq, Muhammad Faris, Muhammad Khatib, Khair Iqbal, Muhammad Syarul, Muhammad Irfan, Muhammad Airil, Muhammad Akif, Muhammad Danish, Muhammad Nazmi, Muhammad Syarul, Muhammad Irfan, Adam Airil, Irfan Mukrim, Muhammad Alif, Muhammad Adam, Muhammad Azim, Muhammad Luqman, Muhammad Naim, Muhammad Syamil. Ini pakai lapel itu PVMA. Boleh ikut dengan Cikgu Abdul Salam sekarang juga. Silakan. Okey. Seterusnya pada tingkatan 5 Cikgu Hayati Sata. 5 KS1 sila bergerak sekarang. 5 KS1 Cikgu Hayati. Silakan. 5 KS1 sila bangun sekarang. 5 KS1 boleh ikut Cikgu Hayati sekarang. Okey, dan yang berikutnya ialah Cikgu Hasnah Ahmad, Ustazah Hasnah, 5 ke 2. Okey, sila angkat tangan 5 ke 2. Okey, boleh ikut Ustazah Hasnah sekarang. Dan yang berikutnya ialah Cikgu Mak Ropi, 5 ke 3. 5 ke 3 boleh ikut Cikgu Mak Ropi sekarang. Okey.
Dan seterusnya ialah Cikgu Masrida binti Ismail 5 ke 4 sekarang. Cikgu Masrida binti Ismail boleh ikut pelajar 5 ke 4, boleh ikut Cikgu Masrida sekarang. Okey, Cikgu Muhammad Zudi 5 ke 5 sekarang. 5 ke 5 boleh ikut Cikgu Zudi. 5 ke 5 boleh ikut Cikgu Zudi sekarang. Okey, 5 ke 5 boleh ikut Cikgu Zudi sekarang. Dan seterusnya ialah Cik Atirah, Nur Atirah binti Sulaiman 5 ke 7. 5 ke 7 boleh ikut Cikgu Atirah Sulaiman sekarang. 5 ke 7, 5 ke 7 semajoritinya ialah 4 ke 7 tak apa. Okey. Dan akhir sekali Cikgu Irwan 5 ke 8, majoriti 4 ke 8 terlepas, boleh ikut Cikgu Irwan 5 ke 8 ataupun 5 PVMA sekarang. Cikgu ada dah kan? Okey kan? Beres. 5 PVMA awak tinggal tempat terlepas lah sama ya. Dia elektif, dia bergerak yang sama. Sila ikut Cikgu Wei sekarang. Okey. Kejap dah. Okey. Saya sebut berapa nama, sila berjumpa Cikgu Nasri ya. Kejap. Nama-nama yang ada di sini sila jumpa Cikgu Nasri sebelum masuk kelas. Nama yang pertama ialah 3 ke 6 Muhammad Ashraf bin Johadi. Yang kedua ialah Nur Alia Batrisha Iskandar. Sila jumpa Cikgu Nasri di bilik hem. Dan yang berikutnya ialah Muhammad Rahimi binti Muhammad Razi. Seterusnya ialah Nur Alia Dayana binti Raiman. Muizzuddin Azhar, Wan Umi Syahirah binti Wan Harun. Patu Muhammad Adib Harith Muhammad Zailani. 2 KN terlepas 3 KN tahun ni. Jumpa dengan Cikgu Nasri, ada urusan mustahak. Okey. Dan yang berikutnya ialah Muhammad Rafi Irfan 3 ke 7. Muhammad Awam Mirza, Muhammad Saiful Azroi, Muhammad Syahrul Qayyum, Nur Najwa Alisa, Alia Batrisha, Damian Nasuha, Muhammad Alif. Sila jumpa dengan Cikgu Nasri sekarang. Dan akhir sekali ialah 3 ke 5 Nur Damia Kaisara. Nama-nama yang saya panggil, sila jumpa Cikgu Nasri sekarang juga. Okey. Bagi kelas yang belum dipanggil, iaitu 3 ke 5 bersama dengan Cikgu Syah. Minta tolong guru kanan 3 ke 5. Cikgu Syah betul. Cikgu Syah minta tolong untuk 3 ke 5. Ada 3 ke 5? Ada kan? 3 ke 5 bangun. Minta tolong boleh ikut Cikgu Syah guru kanan teknik operasional. Sekarang 3 ke 5. Dan yang berikutnya ialah Cikgu Ridwan Mamano 3 ke 6. 3 ke 6 boleh ikut Cikgu Ridwan. Dan akhir sekali 3 ke 7 Cikgu Mahmud bin Syihad. 3 ke 7 boleh ikut Cikgu Mahmud bin Syihad sekarang. Okey. Seterusnya ialah 2 ke 2 Cikgu Hafiz Kamarjan. 2 ke 2. Sila bangun ikut Cikgu Hafiz Kamarjan. Dan 2
2 ke-3 sila ikut Puan Nurul Atikah binti Muhammad Zul. Ada tak? Okey. 2 ke-3 sila ikut Cikgu Nur Atikah binti Muhammad Zul. 2 ke-3. Dan 2 ke-4 ialah Puan Aini binti Ahmad Yudin. Puan Aini binti Ahmad Yudin ialah 2 ke-4 boleh ikut Cikgu Nur Aini sekarang juga. Okey, ini kelas mana? Okey, 4 ke-5 Cikgu Nurlinda Susah. Boleh masuk sekarang. Cikgu Nurlinda Susah 4 ke-5. Okey. Okey, 5 ke-6 Cikgu Khairul Azwar. 5 ke-6 boleh ikut Cikgu Khairul Azwar sekarang juga. Okey. 5 ke-6 boleh ikut Cikgu Khairul Azwar sekarang juga. Untuk proses operasi persiapan muka sekolah bersama dengan guru tingkatan masing-masing di bilik belajar. Jadi diharapkan semua pelajar, semua murid yang saya nyatakan tadi boleh bergerak berdasar kepada guru tingkatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapa yang baru hadir, boleh
semak nama anak pelajar di kedua bahaya meja. Benda itu sama saja. Meja 1, meja 2 sama saja. Semak, sila pastikan anak tuan-puan duduk kelas mana. Contohnya 1 KL 1 atau 1 single 1 KL 7. Tolong pastikan ambil dan tulis nombor. Contohnya kalau kat dalam 1 KL 1 tu nombor berapa? Nombor 25. Tulis di file ke ataupun mana-mana yang sudah tuan-tuan tahu, tulis kata nombor 25. Sebab apa? Sebab selepas ni kita akan adakan pendaftaran. Jadi tuan-tuan hanya perlu pergi nanti pendaftaran. Selepas ini sebut nombor saja. 1 KL 1 ke, 1 KL 2 ke. KL tu maksudnya kok lanas. Kita ada 7 kelas. 1 KL 1 sehingga 1 KL 7. Jadi tolong semak nama anak pelajar supaya tidak terkeliru. Pastikan duduk dalam kelas mana dan nomor berapa. 1 ke 38 ke. Selepas acara ni, maka anak pelajar akan diminta berjumpa dengan penyaras kelas 1, 2, 3 sampai 7. 7 sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi yang non-Muslim, tak payah tengok tak apa. Sebab automatik ini saya dah letakkan dalam 1 KL 3, 1 KL non-Muslim. Sama juga dengan pelajar-pelajar yang pindah masuk daripada sekolah lain. Pakar Kalung, Pakar Gung, Ketere, Bacok, itu pun saya letakkan dalam 1 KL 3. 1 KL 3. Saya ulang balik. Bagi pelajar non-Muslim dan pelajar yang daripada bukan sekolah saluran kita, saya letakkan dalam 1 KL 3. 1 KL 3. Cuma tengok situ nombor berapa. Nombor berapa. Kalau nombor 3, tulis di buku ke ataupun fail anak tuan-tuan itu untuk memudahkan kita daftar selepas ini. Terima kasih. Okey, bagi ibu bapa yang tidak ada nama anak dia, boleh jumpa di sini sebab saya dua selaku penyelaras sekadar 1 dan saya juga akan mengenali 1 KL 1. Boleh bagi pelajar atau ibu bapa yang anak tidak ada dalam senarai, benda tu sama je senarai tu dah. Sengaja saya buat dua supaya tidak berlaku kesibukan. Jadi saya tengok tu kenal pasti di mana anak tuan puan duduk 1 KL mana. Okey, terima kasih. Okey, bagi beberapa yang dah ada nama tu duduk sini. Kita akan ada acara dulu, itu pengenalan dengan tua baru kita lepas ni kan. Duduk. Ya. Bagi yang baru sampai tu, sila pastikan anak tuan-tuan duduk dalam kelas mana dan nombor berapa. Sila catat
untuk memudahkan pengurusan. Terima kasih.
sila pastikan semak dulu senarai nama anak tuan-puan sama ada di kelas mana. 1 KS1, 1 KS2, 1 KS7. Ya? Bagi pelajar non-Muslim dan pelajar yang bukan saluran kita, saya tempatkan dalam 1 KL3. 1 KL3. Jadi urusan pendaftaran ini belum bermula kecuali yang ada bermasalah, yang tidak ada nama. Yang tidak ada nama, jumpa kat sini, kaunter 1 KS1 dengan saya. Ya? Yang tidak ada nama kat situ ataupun yang baru pindah, baru dapat kelulusan daripada PPD, datang ke sini. Jumpa saya. Sebab nama anda kita akan cek, ambil item-item yang perlu. Okey, untuk perhatian ibu bapa, acara kita pada pagi ini akan bermula sekejap lagi, insya-Allah pukul 9. Jadi yang lain tu kita ke IV dulu. Jangan apa ni? Jangan daftar dulu. Cuma pelajar-pelajar ibu bapa yang dah dapat tahu di mana anak dia kelas mana-mana, tolong rimak. Kelas contohnya 1 KS1 ke, 1 KS2 ke, nombor tu. Jadi tulis nombor tu. Mudah. Lepas ni, lepas acara kita, maka ibu bapa akan terus ke kaunter yang disediakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hanya sebut nombor sahaja. Okey dah? Okey, untuk perhatian ibu bapa juga, tahun ini berubah kedudukan tingkatan kita. Untuk perhatian ibu bapa, kelas dahulu tahun lepas tingkatan 1 sekolah sana. Tahun ini tingkatan 1 kita mulai dari sini, dekat atas sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebelah sana. Jadi tahun ini berhati-hatilah anak-anak pelajar. Walaupun anda baru sampai sini, anda merupakan anak yang paling kecil di mata kami. Sekolah rendah, anda paling besar. Pelajar ibu bapa yang dah kena pasti anak pelajar duduk bantu, duduk situ, dan kita akan bermula selepas ini, lepas acara nama.
ibu bapa yang dah kena pastikan boleh dah. Soalan balik, pastikan anak puan duduk kat mana, kelas mana dan nombor berapa dalam angka tu. Penting kelas dan angka tu. Cara kita akan bermula sebentar lagi. Bagi pelajar yang ada tidak ada nama dia, boleh jumpa kat sini kaunter pertama ataupun kelas 1 ke 1. Sebab saya sebagai pendengar serta 1. Okey, ibu bapa yang hadir tu boleh penuhkan kawasan yang kosong tu. Bagi ibu bapa yang tidak ada borang tu boleh jumpa kat kaunter penyelaras dengan saya untuk dapatkan borang untuk isi item-item penting. Okey.
Okey. Ibu bapa yang kena pasti di mana kedudukan anak tuan-tuan dan nombor bilangan. Sila duduk, ambil tempat, fill in the blank, dan kita akan mula acara kita sebentar lagi. Terima kasih. Okey, pengumuman kepada ibu bapa, cuba cek poket masing-masing. Takut anak bawa duit, ada keciciran wang yang agak besar. Cuba cek, Cuba cek buku ada dalam poket, selok-selok tercabut ada wang. Cuba cek dah. Jumlah saya tak sebagai lalu. Takutnya ni pakai dengan aku. Lelah saya tak bayar. Bahagian depan ni ada kosong lagi ni, kosong je dah. Jangan bingkingnya yang kita sedia ada kursi. Comel ada kursi, pinjam ke? Pilih pilih blank. Tak lagi pelajar yang baru sampai, ibu bapa yang baru sampai. Okey. Acara kita insya-Allah akan bermula 9 suku Okey. Bagi yang baru sampai ni, tolong tengok senarai nama ni di kedua-dua meja. Sama ya. Kedua meja ni tengok di mana kedudukan anak tuan-tuan, sama ada 1 KL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu tolong rimak nombor berapa. Contohnya 1 KL 6, anak saya nombor 22. Okey. Tek dalam kepala, simpan dalam kepala nombor 20 ke nombor 22 ke. Lepas acara kata-kata luar daripada pilihan kita, barulah kita akan buka untuk acara pendaftaran dan mengenal kelas anak sekolah. Untuk secara ulangan, kelas tingkatan 1 ke 1 dia akan bermula daripada hujung sana, 1, 2, 3, 4 atas sekali ya, tingkat atas sekali. Ulangan juga anak-anak pelajar, walaupun anda baru di sini, anda merupakan anak yang paling kecil bagi kami. Kalau belum, awak paling besar. Kalau belum, awak paling kecil. Jadi tolong ubah sikap, attitude awak. Jangan macam budak-budak pula. Berambak, gerur. Tak boleh gitu lah. Tak berlaku apa-apa kan? Semua susah. Okey. Seterusnya, bagi perhatiannya, bagi calon non-Muslim, saya tempatkan 1 KL 3. Begitu juga dengan pelajar yang bukan saluran kita. Contohnya pakai kandung, ketereh, pakai gung. Ada 6 orang. Ada 6 orang tu
Bila jumpa dengan satu ketiga nanti, saya belum lagi mendapat markah yuasa anda. 4 item: BM, BI, matematik dan sains. Itu yang saya perlukan. Jadi set dalam kepala kepada 6 pelajar yang daripada bukan saudara kita, saya nakkan keputusan anda. Kalau boleh, yang anda dengar, yang ada kat sini, tulis tadi di bahagian hadapan tadi: BM, BI, Math, Sains. Boleh berapa? Markah harian. Saya tahu sini pen, markah harian. Okay? Bagi ibu bapa yang bila dah semak kat belakang sama ada meja A dan B itu tak ada nama, boleh jumpa dengan saya di kaunter 1K1. 1K1 sama juga kaunter Rusia. Ada masalah ataupun nama ke macam tadi ada 4 orang. Dia dapat sekolah menengah sains. Dia dapat ke sekolah sana sini. Tapi oleh kerana saluran kita, dia nak rujuk semula kepada kita. Tak apa, kita terima. Moga anak kita. Tapi sayanglah, anda dah mohon, anda dapat, dan saya memang dah keluarkan list sebenarnya nama anak-anak tuan-tuan. Tapi oleh kerana still masih menyayangi Smagnus, welcome. Saya akan terima terus sana. Yang berdiri ke belakang tu sini, barisan 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak lagi kosong. Boleh ke depan, duduk. Ada kosong. Kemudian yang belum lagi, mungkin yang berlaku penolakan anda sepatutnya yang saya kata tadi tu, dia konsign ke mana, tidak ada lagi orang ni boleh jumpa dengan saya untuk isi sebab maklumat yang penting. Okey, yang paling penting lagi bagi saya, bagi ibu bapa yang memang dah kena pasti anak tuan-tuan memang ada kad OKU. Kad OKU. Saya tidak mahu berulang. Tahun lepas ada Jahanam yang mari-mari sini, saya OKU Ustaz. Cek dalam sistem, tak ada didaftarkan. Siang duduk. Paksa saya berhubung dengan JKM, alhamdulillah. Jadi jangan malu-malu, dia istimewa. Bagi tahu saja. Kita akan update dalam IDMI untuk tingkatan ini, kita akan update untuk KOKU. Don't be shy. Jangan malu. Anak kita, malu apa? Jelas ya? Okey. Okey, saya serahkan kepada MC pada pagi ini, Cikgu Zamiah selaku kaunselor kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha penolong kanan pentadbiran SMK Kut Lanas, Encik Fauzan, Encik Muhammad Fauzan bin Muhammad Hasan bin Hasan. Yang berusaha Encik Muhammad Razali bin Encik Hamid penolong kanan Khalid Ihwan Murid, dan yang dihormati Encik Hishamuddin yang dipertua PIDD, barisan ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi. Selamat datang diucapkan ke majlis pendaftaran ibu bapa murid tingkatan 1 SMK Kut Lanas bagi sesi persekolahan tahun 2026. Majlis ini diadakan dengan objektif utama untuk memperkenalkan sistem persekolahan di peringkat menengah, menyampaikan hala tuju serta maklumat sekolah, dan seterusnya mengeratkan kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa demi kecemerlangan anak-anak tingkatan 1. Bagi memberkati majlis dan segala perancangan yang bakal dilaksanakan, marilah kita sama-sama memohon keberkatan ilahi dengan bacaan doa. Majlis dengan penuh takzim menjemput yang dihormati Ustaz Muhammad Rafidi bin Muhammad Ali untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa tawfiq mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kami mendatangkan memohon limpah kurnia dan rahmat-Mu sempena hari pendaftaran murid sesi 2026 di SMK Kut Lanas pada pagi ini. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, kurniakanlah keberkatan pada hari ini, permudahkanlah segala urusan pendaftaran, lapangkanlah dada para ibu bapa, dan tenangkanlah hati anak-anak yang melangkah ke arah persekolahan yang baru. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ini pelajar yang berilmu, beradab dan berakhlak mulia, rajin menuntut ilmu, taat kepada ibu bapa, hormat kepada guru, serta berdisiplin dalam setiap tingkah laku. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka kefahaman yang benar, ingatan yang kuat, dan kesungguhan dalam menimba ilmu, agar mereka menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, peliharalah sekolah kami ini daripada segala perkara yang tidak diingini. Hindarkanlah kami daripada fitnah, bala bencana dan kerosakan akhlak, serta jadikanlah SMK Kut Lanas sebagai institusi ilmu yang diberkati. Ya Allah, berkatilah usaha para guru dan para warga sekolah. Kurniakanlah mereka keikhlasan, kesabaran dan kekuatan dalam mendidik anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Rafidi atas bacaan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan daripada penolong kanan Al-Ihwal Murid Encik Muhammad Razali bin Encik Hamid untuk menyampaikan, untuk menyentuh tentang pembangunan sahsiah murid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.